Abang host ke? Lawan hosting. Yang lagi. Dengar. Larian. Semua berlari. Masalahnya kita tengah berlari. Kenapa aku lari? Sebab punya abang habis kat pintu depan. Aku dah sampai sini pun. Sebab hari ni dia bawa saya. Hari ni dia bawa saya. Fakrul. Lambai sikit. Lambai sikit. Lambai sikit. Lambailah bapa. Selit tu. Ya, sejauh ni. Aku beli hadiah untuk korang. Abang macam ni lah kan? Dan aku dah bagi. Kenapa aku excited? Aku dah bagi dekat siapa nama dia? Siapa? Dia. Auni. Tak apa. Ni dah cukup. Awal je kau bagi. Auni dengan Kau janganlah bagi aku awal. Kau janganlah bagi aku awal. Kau bagi lagi. Tak nak. Aku nak macam Kau ready? aku nak yang hari kau baru bagi. Ni dress kau kot. Keknya. Mak dulu. Bagi saya bagi mak dulu. Jadi masuk. Aku nak cakap. Anjay. Kau nak try jadi switcher? Tak apa. Okay guys, kita orang bersama. Kita orang dekat dalam studio foto lagi sekali. Ya. Abang Rizal. Tu yang saya pakai macam ni. Sebab kadang-kadang klien nak tengok profil. Saya bagi gambar pakai baju metro, baju t-shirt. So ini adalah hari ketiga. Ada 3 session lagi dalam beberapa bulan yang lepas. So ini adalah last session untuk ambil gambar profil. Ni tada. Apa? Yang mati tu yang mana ni? Oi. Yang mati. Okay. Halo, testing 1 3. Halo, testing 1 3. Tadi apa okey? Hai, bersama saya Maisara Ijazah. Untuk malam ini kita akan adakan sembang kencan dan perbualan kita pada malam ini. Apakah apa panggil opening untuk kita punya Piala Dunia 2026? Okey. Untuk hari ini kita akan bincangkan pembukaan. Kita buat pembukaan, belum berbincang lagi. Kita baru nak buat pembukaan. Setup baru. Kita kat mana ni? Kita tengah buat apa ni? Kalau kau tengok kat depan ni, nampak macam apa? Cuba teka. Nampak macam ada Warna-warni, ada piala ni. Piala apa ni? Okey, hari ni kita dah buat penjualan FIFA hari ni. penjualan FIFA. Penjualan FIFA. Pandai-pandai. Okey, jom. Zaki. Mengupas dan berbincang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Di mana kita punya segmen ni? Apa kita punya program ni nama ni? Nama dia ialah Sembang Kencan. Jadi panel kita siapa? Ya, Panel kita siapa? panel okey. Sebelum tu saya ingin perkenalkan kepada anda peneman saya pada malam ni. Saya yang handsome ni merupakan seorang wartawan sukan di Harian Metro. Saya perkenalkan kepada anda, ini dia Fel Zalfi. Apa khabar? Okay, Assalamualaikum semua. Abang sihat ni? Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Ni adalah misi dan visi kita. Kena ni. Kau tak apa? Ni macam. Abang tak apa? Okay. Pak CEO yang menyamar. Sembang Kencang episod 2. Ada prop baru, Yeay. bola, FIFA. Baru. Ni beli kat mana bang? Tolong.
Yang ni yang ni tak boleh bagi tahu dah. Bila untuk 10 tahun kemudian dia akan jadi mahal. Terima kasih Kak. So akak sokong Norway. Tunjuk sikit Norway. Oh, mana dia? Kak Ayu dia sokong Norway. Sampai kek lapis dia pun dia buat bentuk negara Norway. Aku tadi bawa yang hijau lah. Malam pula dia buat. Malam pula.